Ayah, sekarang banyak sangat kes penipu menyamar jadi pegawai bank. Kalau ada orang telefon cakap pasal akaun kena sekat ke, mana cabutan ke, jangan layan. Itu scammer. Ya tahulah. Ayah pun pandai juga benda-benda teknologi ni. Ayah tahu. Risau. Bukan macam tu ayah. Tapi penipu sekarang bukan cacalan. Mereka bercakap macam betul-betul dari bank. Ya tahulah benda baik benda buruk. Risau. Ayah boleh cinta sama scammer ni. Risau. Apakah mungkin berulang janji setia? Apakah kekal ataupun menyambut duka? Dan dirimu dijanji sang sempurna. Pada agama. Apa makna puasa pada agama? Al-imsaku anil kita tak buat benda yang membatalkan puasa daripada subuh. Puasa ada berapa persen? Ada 2 jawab. Barulah sah. Kita dok ingat puasa, duk ingat. Assalamualaikum Tuan Hussein. Waalaikumsalam. Saya Puan Syatila dari bahagian keselamatan transaksi Bank Amanah Sejahtera. Adakah Tuan mempunyai masa sejenak? Saya ingin berbincang tentang aktiviti akaun Tuan baru-baru ini. Ya, saya ada masa. Sebenarnya, saya sedang berehat. Terima kasih Tuan. Kami telah menerima beberapa aduan berhubung transaksi mencurigakan melalui akaun Tuan. Saya ingin memastikan keselamatan kewangan Tuan dan membantu mengelakkan sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Pakcik Hussein yang tidak begitu faham dengan transaksi digital mula berasa cemas. Dengan nada yang penuh simpati, Puan Syatila menerangkan situasi dengan terperinci seolah-olah beliau bertindak bagi pihak keselamatan bank. Tuan, berdasarkan rekod transaksi semalam, terdapat beberapa pemindahan yang tidak dikenali. Walaupun sejumlahnya tidak besar, pola transaksi tersebut sangat mencurigakan. Puan Syatila menggunakan istilah teknikal dan penjelasan yang penuh perincian. Suara beliau yang meyakinkan membuat Pakcik Hussein percaya bahawa keseriusan situasi itu memerlukan tindakan segera. Oh, begitu ke? Saya memang tak ada buat apa-apa transaksi seperti itu. Saya hanya menghabiskan hari saya membaca dan berkebun saja. Betul Tuan. Inilah sebabnya kami memerlukan kerjasama Tuan. Siasatan menunjukkan bahawa akaun Tuan mungkin telah diserang oleh pihak luar. Untuk mengelakkan kehilangan lebih banyak, kami sarankan agar Tuan menyimpan wang yang tertinggal dalam akaun khas sehingga siasatan selesai. Untuk langkah keselamatan, Tuan dikehendaki memindahkan keseluruhan baki simpanan akaun Tuan ke dalam akaun perlindungan khas yang telah disediakan khas untuk situasi kecemasan seperti ini. Baiklah. Kalau begitu Puan, tolong bagi saya butiran akaun dan panduan untuk memindahkan wang. Sudah tentu Tuan. Sila ambil nota butiran akaun tersebut. Nama akaun ialah Perlindungan Khas Bank Amanah. Pastikan Tuan telah memasukkan kod yang transaksi khas yang akan Tuan terima melalui SMS untuk pengesahan. Transaksi ini perlu diselesaikan dalam tempoh 1 jam untuk memastikan keselamatan simpanan Tuan. Puan, saya teringat saya pernah dengar tentang notis rasmi dari Bank Amanah Sejahtera. Adakah ini betul-betul dari pihak bank? Saya mahu mengesahkannya dulu.
Tuan, saya faham kebimbangan Tuan, tapi percayalah, ini adalah panggilan sulit untuk keselamatan Tuan sahaja. Sebarang penundaan hanya akan meningkatkan risiko kepada akaun Tuan. Pakcik Husin yang semakin cemas dan percaya dengan nada yakin Puan Syatila mula mempersiapkan diri untuk melakukan pemindahan wang. Belum lagi dia menyedari bahawa di sebalik panggilan mesra itu tersembunyi niat jahat. Ayah kenapa? Ayah okey tak? Oh, ayah panggilan daripada bank ni. Dia kata ada masalah. Lepas tu dia suruh ayah transfer dekat satu akaun. Cuba tengok. Ayah, itu bukan bank lah. Itu penipu. Saya dah pesan berkali kan? Ya ke? Astaghfirullahaladzim. Macam pihak bank lah suara dia. Tak kisahlah macam mana pun suara dia. Ayah dah kena scam ni. Duh, macam mana ni? Taklah ayah, saya call polis. Assalamualaikum. Saya Inspektor Aira. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Puan, ayah saya kena scam. Macam mana proses dia? Boleh saya dapatkan nombor yang menghubungi ayah cik? 013 43 22677. Tunggu sebentar ya cik. Saya nak semak dahulu berkaitan nombor yang menghubungi ayah cik. Okey cik, kami dah kena pasti nombor akaun yang digunakan. Ia berkait dengan sedikit penipuan yang sedang kami buru. Okey, baiklah. Kami akan membuat siasatan lanjut dengan segera berkaitan dengan masalah ini. Terima kasih kerana melaporkan masalah ini dengan segera. Pakcik Husin menjadi peringatan penting kepada semua golongan, terutamanya warga emas, agar sentiasa berhati-hati dengan panggilan yang tidak diduga. Ketelitian dan sikap skeptikal terhadap situasi mendesak adalah kunci untuk melindungi diri daripada penipuan. Beberapa hari kemudian, sedikit itu berjaya dijejak dan ditahan. Skamer yang menghubungi Pakcik Husin adalah salah seorang operator yang dilatih khas untuk meniru gaya pegawai bank. Kami berjaya merahan 4 individu termasuk dalam utama. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai pegawai bank dan menipu lebih 50 orang mangsa di seluruh negara.